Perasan tak sekarang ramai orang tengah rush beli emas, harga tengah naik tapi makin ramai orang beli. Sebab apa? Orang masih lagi membeli walaupun harga tengah naik. Sebenarnya bila ekonomi tak menentu, inflasi jadi tinggi, nilai duit susut, ringgit lemah, orang akan cari tempat paling selamat untuk simpan nilai harta mereka. Dan selama beribu tahun, emas jadi pilihan utama. Di Kelantan contohnya, jualan emas mencecah lebih 500 kg sebulan. Kenapa? Sebab orang takut nilai duit terus merosot. Dan orang tahu untuk long term, harga emas akan sentiasa menaik. Walaupun harga emas nampak mahal sekarang, ramai percaya harga akan terus naik dalam jangka masa panjang. Mereka beli awal-awal supaya tak terlepas peluang dan protect nilai simpanan mereka daripada inflasi. Jadi kalau anda nak mula simpan emas, jangan tunggu harga paling rendah. Itu paling mustahil untuk nak teka. Yang penting konsisten beli sikit demi sikit. Simpan untuk jangka masa panjang, bukan beli hari ini, bulan depan dah nak jual. Simpan emas ni akan upgrade nilai harta kita dan lindungi duit kita. Follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.